Tuan-puan tidak percaya dengan simpanan emas? Menyimpan emas bukan atas sebab percaya, tetapi sebab tuan-puan faham fungsi emas dalam portfolio simpanan. Perumpamaannya sama seperti bila tuan-puan membeli kereta, ada insurans. Jika berlaku kemalangan atau kehilangan kereta, tuan-puan sudah tahu ada perlindungan nilai kereta tersebut. Apa perlindungan kekayaan tuan-puan di bank, ASB, tabung haji, KWSP, fixed deposit dan juga saham apabila sistem kewangan negara jatuh, kemelesetan ekonomi dan yang paling teruk jika negara berperang? Emas sudah terbukti aset yang kekal bernilai beribu tahun lamanya sejak zaman sebelum Masihi lagi sehinggalah hari ini. Tetapi wang fiat, nilai intrinsiknya hanyalah sekeping kertas yang boleh jatuh kosong pada bila-bila masa. Dalam situasi di mana mata wang sesebuah negara sudah tidak bernilai, untuk tuan-puan dapatkan barang keperluan, tuan-puan perlu membayarnya dengan sesuatu yang bernilai sebagai alat tukaran. Jika duit sudah tidak lagi bernilai, apakah alat tukaran yang diterima oleh semua sebagai sesuatu yang bernilai? Sudah tentunya emas. Emas sudah terbukti sebagai duit antarabangsa yang tiada sempadan negara dan masa. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.